Berapa liter air yang kita perlu ganti selepas kita habis training? Pernah terfikir tak berapa nak kena ganti? Day 1 di ISN, Institut Sukan Negara Bukit Jalil, untuk kursus hari pertama ni. Ni pun habis pukul 6 tadi. Okey, jadi saya nak kongsi satu benda tentang nutrition. Okey, tajuk dia tadi, berapa liter air yang kita perlu ganti selepas kita habis training? Pernah terfikir tak berapa nak kena ganti? Okey, jadi ilmu baru juga saya dapat tadi. Baru tahu tadi. Mungkin ramai dah yang tahu, tapi yang tak tahu boleh dengar video ni. Okey, cara nak tahu, hampa boleh tengok berdasarkan berdasarkan berat hampa yang hilang selepas training. Contoh, sebelum training berat 53, lepas training berat 52, turun 1 kilo. Jadi bilangan liter yang nak kena minum iaitu 1.2 liter sehingga 1.5. Okey, jadi kenapa bukan 1 liter juga? Sebenarnya boleh 1 liter, tapi kita kena ingat ayak kita keluar banyak, peluh, kencing. Jadi estimate dia macam tu lah. Secara kasarnya nak kira macam tu lah. Dan seeloknya ayak yang lebih baik ayaknya ada garam, iaitu apa kawan-kawan? Electrolyte. Ya betul, electrolyte. Jadi mungkin itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi.